Mari kita lihat terlebih dahulu slide yang telah kami sediakan, iaitu tentang anak wantan memacu negara memperkukuhkan bahasa, sebelum kita sambung ke segmen seterusnya, iaitu podcast kami. Apa itu keutuhan wacana akademik? Keutuhan wacana akademik ialah keterpaduan dan kelengkapan isi, struktur serta aliran hujah. Kekuatan untuk keutuhan wacana akademik ialah pengenalan yang jelas yang bermula dengan slogan dan tema utama, ada rujukan perundangan iaitu perkara 152 perlembagaan, definisi istilah seperti anak watan dan anak negeri, dan akhir sekali ialah tema bahasa iaitu kebangsaan yang konsisten. Bagi kelemahan keutuhan wacana akademik pula ialah kurang data atau bukti empirikal. Yang kedua, dia bercampur dalam satu perenggan yang merupakan transisi yang lemah. Sebagai penutup, ianya adalah umum dan tiada cadangan konkret. Seterusnya adalah kejelasan penulisan akademik yang bermaksud ketepatan bahasa, kefahaman hujah dan susunan logik yang mudah diikuti. Antara kekuatannya ialah bahasa formal dan sesuai dengan konteks akademik. Ia juga didefinisikan dan istilah yang dijelaskan. Dan juga fokus dan tema tidak menyimpang. Ini ialah kelemahan kejelasan dalam penulisan akademik. Yang pertama adalah kurangnya contoh ataupun analogi yang nyata. Yang kedua adalah peralihan antara idea yang tidak lancar dan sistematik. Selain itu, ia juga tiada pandangan yang kontra ataupun satu sisi sahaja. Dan yang terakhir adalah analisis konsep yang masih umum. Sebagai contoh, identiti, jati diri dan lain-lain. Dan akhir sekali tentang rumusan keseluruhan. Penulisan mempunyai keutuhan dan kejelasan yang baik untuk artikel semi-formal, tapi untuk tahap akademik yang tinggi perlu memerlukan lagi bukti dan data sokongan. Seterusnya, transisi logik yang lebih kuat, hujah dua hala iaitu kontra atau pro, dan akhir sekali cadangan tindakan konkret supaya penulisan lebih mantap dan sistematik. Itu sahaja untuk segmen slide kami. Seterusnya kami akan sambung kepada segmen yang seterusnya, iaitu podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 GWCP akan membentangkan satu podcast. Sebelum kami memulakan podcast kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alia Iman Najwa binti Ramli. Saya Noemara binti Fauzi. Saya Nil Farisha binti Marsti. Kami akan memulakan podcast kami. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Suara Wacana kita pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang suatu artikel ni. Dan suatu artikel ni bertajuk Keutuhan dan Kejelasan Penulisan Wacana Akademik yang dimula terbit pada 19 Ogos 2025. Okey, kalau penulisan wacana akademik ni yang berkisarkan tentang bagaimana untuk kita berfikir, untuk kita mengarang dalam penulisan wacana akademik tu. Okey. So kita akan mengulaskan lagi apakah itu keutusan dan kejelasan penulisan wacana akademik itu. Menarik tu topik tu. Tapi dia memang kedengaran akademik habis. Betul. Tapi sebenarnya benda ini penting untuk semua orang yang menulis. Bukan setakat pelajar universiti. Malah kepada tingkatan 1, 2, 3 dan semua pelajar. Betul tu Humaira. Sebab kalau kita fikir keutuhan dan kejelasan, ini bukan bahasa tulisan je. Betul? Ia tunjuk cara seseorang itu berfikir. Cara matang mereka berfikir. Penulisan tu menunjukkan kematangan seseorang. Jadi kalau tulisan yang serabut, mungkin ada kemungkinan penulis juga serabut. Ya, sebab penulisan ni memainkan emosi penulis sebenar. Betul. Setuju. Saya rasa keutuhan ni bukan sahaja ada pengenalan, isi dan penutup. Tapi bagaimana ayat dalam penulisan tu diolah dengan baik dan logik. Sebagai contoh, contoh awak buat penulisan tu dengan hujah yang baik. Tapi tak sambung elok. Dia akan jadi macam puzzle tu tak cukup keping tau dalam papannya. Oh, macam tu ke? Farisha, saya suka dengan perumpamaan awak tu. Yang cakap pasal puzzle, kalau hilang sekeping dah tak lengkap. Kalau kita tengok pun memang akan sakit mata kan. Jadi tak seimbang lah. Sekejap ada lopong, sekejap ada tak. Jadi tak cantik. Dan saya pun rasa dalam artikel ni benda tu yang berlaku.
dia ada struktur. Dia ada pengenalan, dia ada isi, dia ada penutup. Tapi isi dia macam tak ada kesinambungan. Isi dia longgar. Sekejap cakap pasal benda lain, sekejap cakap benda lain. Jadi tak bersambung benda tu. Tapi kan, kalau kalau kita tengok dari segi positif, saya akan bagi kredit tahu untuk bahasa dia. Ya Saya ke? suka dia punya ayat walaupun dia ada lopong-lopong dekat situ, tapi ayat-ayat dia tak ada berbelit dan istilah yang digunakan semua tepat. Kalau kita tengok pula dari segi keselesaan gaya bahasa dia, memang okey sangat. Oh, betul. Saya pun perasan, dia tak ada pun kesalahan tata bahasa. Tapi kalau kita tengok dari hujah akademik dia kurang rujukan. Tak ada teori, tak ada bukti empirikal lah. Padahal kalau dia masukkan pandangan daripada pakar tokoh seperti Asma Haji Omar ke, mesti hujah dia lebih kukuh dan kuat kan? Betul tu. Exactly. Kalau penulisan akademik ni, dia kena lebih secara mendalam sebenarnya. Ataupun kita detailkan lagi isi-isi ataupun contoh-contoh kita. Bukan sekadar isi saja yang cantik. Tapi dia mesti berdasarkan dengan data ataupun teori yang kukuh. Supaya penulisan ni akan lebih dramatis dan lebih menarik untuk para pembaca membacanya. Contohnya, penulis tu boleh tambah dengan contoh kajian ke ataupun statistik tentang penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains ataupun teknologi. Dia akan lagi utuh penulisannya dan lebih menarik. Betul juga tu. Tapi kan, at least dia berjaya tahu tunjuk semangat tu. Semangat apa? Semangat untuk pertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tapi kan, saya rasa dia tulis artikel ni bukan untuk tunjuk yang dia ni seorang yang bijak akademik. Tapi dia buat artikel ni untuk bagi kesedaran kepada orang lain. Jadi saya rasa kalau kita tengok dari segi positif, dia sangatlah baik. Dia sangat humble lah sebenarnya. Dia bukan nak show off yang dia pandai. Betul. Yang tu saya suka. Tapi dalam dunia akademik ni, semangat je tak cukup tau. Kan? Kena ada struktur, bukti dan pengujahan yang konsisten. Betul. Tapi dan dari segi kejelasan pula, ada satu saya rasa ramai orang terlepas. Kejelasan ni bukan masuk ayat pendek ataupun senang dibaca. Lepas tu? Tapi dia macam sejauh mana seorang penulis tu boleh menjelaskan satu konsep atau huraikan satu konsep tu sampai membaca betul-betul faham. Kadang kan penulis ni dia tulis dalam keadaan pendek untuk pembaca ni mudah baca. Tapi dia punya konsep tak sampai. Ada certain pula penulis tulis dalam panjang. Ada contoh, ada kajian, ada artikel, ada jurnal, ada semua. Dia semata-mata untuk memahamkan para pembaca je. So jadi penulis sebenarnya kena memahami para pembaca lah. Dia tak boleh fikir yang pembaca ni dah ada banyak ilmu. Dia kena tahu yang pembaca ni mesti pembaca dia tahu lagi. Jadi aku kena tambah benda tu. Exactly. Contohnya kalau kita tengok dalam artikel dia mesti dia cakap tentang memartabatkan bahasa kan. Dia tak jelaskan pun macam mana. Dia cuma cakap yang bahasa tak perlu dijaga sebagai identiti bangsa. Oh, ya ke? So dari situ pun kita dah boleh tengok yang bahawa ayat dia adalah jelas tapi dia tak mendalam. Jadi kalau sesetengah pembaca yang baca tu, yang tidak mahir lah kan, baru belajar bahasa Melayu, maybe dia mungkin akan lebih akan search yang benda yang akan lebih mendalam. Jadi tak sampailah apa yang ingin disampaikan. Betul. Mungkin dia takut artikel dia tu terlalu akademik kot. Sebab target pembaca Dewan Bahasa kan umum. Maklumlah. Betul? Penulis humble. Ya. Tapi kalau nak dinilai sebagai wacana akademik, sebab dia perlu lebih detail dan hujah tu perlu berkait antara satu sama lain. Kalau boleh lah kan. Saya rasa saya nak edit sikit lah artikel tu. Kalau boleh saya nak tambah satu perbandingan. Perbandingan macam mana? Contohnya penggunaan bahasa Inggeris dalam sains versus bahasa Melayu. Dari situ baru kita nampak perbezaan antara hujah yang kuat dengan hujah yang lemah. Jadi, bila ada dua sisi ni, dia akan lebih dia akan lebih stabilkan penulisan tu sebenarnya. Contohnya, kita kena kalau kita letak punca, kita kena ada kesan. Kalau kita letak kesan, kita ada langkah. Supaya kita nampak flow yang penulisan ni ada yang teratur lah. Macam tu. Betul. Saya setuju. Sebab kalau dalam akademik kan, pandangan kontrak tu sangatlah penting. Sebab kalau kita tengok kan, setiap penulisan dia mesti ada perbandingan. Bukan sebab untuk cari gaduh, tapi untuk kita faham isu itu dari pelbagai sudut. Kan kita ada flow untuk setiap penulisan. Jadi kita akan lebih faham apa yang ingin disampaikan. Tepat sekali. Penulisan yang jelas tu datang bila penulis tu
tahu apa yang dia nak sampaikan dan tahu bagaimana cara untuk sampaikan. Betul. Tapi keutuhan datang bila semua hujah tu saling kait dan logik. Saya rasa dua benda tu perlu berjalan seiring dah. Saya pun setuju yang tu. Tapi saya suka istilah yang diguna. Sebagai contoh kan, anak watan dengan anak negeri. Dia jelaskan maksud tu dengan jelas. Tapi saya rasa macam rugi sikit sebab dia tak simpulkan balik semua isi tu. Jadi bagi saya lah kan, penuntut dia tu macam tergantung lah. Betul tu. Saya pun setuju dengan pasal kesimpulan dia tergantung. Itulah. Penuntut dia cuma ulang balik kepentingan bahasa je. Kalau dia simpulkan balik isi dan tekankan lagi hubungan antara keutuhan dan kejelasan, mesti lagi strong dia punya penulisan kan. Tapi nampak gaya penulis kita ni nampak macam humble sikit kan. Betul. Saya suka pandangan tu dan saya rasa penulis ni sebenarnya dah semakin hampir ke tahap tu tau. Cuma tinggal nak ikat balik je semua hujah supaya jadi satu kesimpulan besar. Setuju, tapi kalaulah bagi saya boleh tambah sikit, saya akan jadikan penulisan akademik tu seperti macam agama Islam kita. Sebab agama Islam kita kan asas tiang agama Islam kita ialah solat kan. Jadi solat tu macam keutuhan asas dan kejelasan tu macam tiang untuk tegakkan balik struktur penulisan akademik kita. Jadi kalau salah satu longgar kan tiang agama kita tu, mesti tulisan itu akan tumbang bila dibaca. Jadi tak lengkap lah kan. Jadi kalau sebagai seorang pembaca pun, saya tak akan rasa artikel tu menarik. Betul tak? Saya setuju dengan perkara tu sebenarnya. Dan nampak je kat perumpamaan awak guna kan, Mara? Dan saya rasa benda tu tepat lah. Sebab apabila kita menulis dengan wacana yang utuh dan jelas, kita bukan sekadar menulis. Kita membina pemikiran. Kita menjaga pemikiran para pembaca. Dan kita perlu menyampaikan konteks yang dengan jelas lah macam tu. Setuju. Dan bagi saya, walaupun artikel Dewan Bahasa ni belum sempurna dari segi struktur akademiknya, tapi dia berjaya untuk sampaikan mesej-mesej penting bahawa bahasa Melayu ialah jiwa bangsa dan tunjang kepada ilmu. Exactly. Tapi maybe itulah kekuatan sebenar dia. Artikel ni maybe penulis ni dia tulis artikel ni bukan pada analisis akademik yang mendalam, tapi dia ingin menyampaikan mesej nilai dan kesedaran. Mungkin lah. Dan selalu pelajar atau pembaca muda yang membacanya, mereka boleh belajar satu perkara penting lah. Bahawasanya bahasa yang indah itu tak cukup dalam penulisan. Dia kena tahu cara menyusun idea, logik dan jelas. Supaya penulisan lagi dramatis dan lebih mantap. Betul? Itulah dalam akademik, tak penting berapa panjang ayat tulisan tu pun. Yang penting berapa jelas ayat yang ingin disampaikan dan kukuh mesej yang akan disampaikan kepada kita tu. Betul sekali. Jadi kalau kita nak simpulkan kan, artikel Dewan Bahasa ni dia berjaya dari segi bahasa dan nilai. Tapi mungkin masa hadapan penulis ni boleh memperkukuhkan lagi penulisan akademik dia supaya dari segi struktur dan kedalaman hujah. Kenapa? Sebab maybe next time pembaca akan lebih faham apa yang ingin disampaikan dan akan mudah untuk mereka faham. Dan benda yang paling penting, dia ajar kita bahawa keutuhan dan kejelasan ni bukan perkara yang berasingan lah. Dia jadi macam duk ciling. Iaitu dua-dua sama nilai. Dua-dua ada sama maksud dan kita perlu faham perkara tu. Cantik tu. Jadi kepada semua pendengar Suara Wacana, ingatlah dengan menulis, pastikan idea tu jelas, teratur dan mesej tu disampaikan dengan supaya orang faham lah. Itu kunci sebenar penulisan akademik yang berkesan. Dan yang penting sekali, jangan takut menulis. Setiap kali menulis kan, kita perlu menulis dengan jujur, jelas supaya apa yang kita tulis tu sebenarnya dia akan membina ilmu pada masa akan hadapan. Ya. Memang pun, menulis ni bukan bentuk tanggungjawab intelektual. Bukan sekadar... Yang penting sekali, janganlah takut menulis. Sebab apa? Sebab setiap kali kita menulis tu, kita perlu menulis dengan jujur dan jelas. Sebab apa yang kita tulis tu, sebenarnya dia akan membina ilmu yang kita akan guna untuk masa hadapan. Dan juga penulisan tu akan lebih baik pada masa hadapan. Exactly. Sebab menulis ni bentuk tanggungjawab intelektual. Bukan sekadar tugasan. Betul tu. Terima kasih kepada Humaira dan Alia sama-sama atas pandangan korang yang cukup tajam itu. Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan penonton kami.
Jangan lupa follow Suara Wacana untuk episod akan datang. Terima kasih semua. Bye.